tahun 2026 ni aku boleh kata korang semua kita akan nampak banyak smartphone dah mula collaborate dengan produk Apple dah. Dan fun fact untuk korang semua lah kan, tahun ni kemungkinan besar ataupun memang dah betul lah pun, Apple akan menggunakan Gemini sebagai diorang punya main AI. Lepas tu kalau korang perasan lagi satu, dah banyak dah brand-brand smartphone macam Pixel, Samsung dan on the way banyak lagi akan datang dah boleh airdrop dengan iPhone. Tak kisahlah daripada iPhone ke Samsung ke ataupun Pixel ke Apple, works and actually pretty good. But dari segi perspektif aku boleh nampak lah ini akan menjadi sebuah new normal untuk ekosistem ni berfungsi lah. Tak kisahlah kau pakai Android ataupun iPhone, it works together like butter. So untuk video kali ni aku tunjuk korang how seamless korang nak guna Apple produk dengan Android produk. Dan phone yang paling ngam untuk aku demo benda ni sekarang adalah Honor Magic V6. Benda ni bukan telefon lipat biasa je, but this is probably antara telefon non-Apple produk yang support Apple ecosystem. Phone ni dibina memang untuk serasikan dengan iPhone korang. Tak payah buang iPhone lama korang, just add on phone ni dalam workflow harian korang. So untuk video hari ni aku tunjuk korang macam mana how seamless this phone works with korang punya Apple ecosystem. Tak kisahlah korang punya MacBook, korang punya iPhone dan juga apa-apa produk Apple yang korang ada tu. Let's get into it. First kali benda yang paling gempak yang ada dekat Honor Magic V6 ni lah kan, dia boleh access iCloud terus dekat sini. Memang phone Android pertama yang boleh link dengan akaun iCloud korang secara rasmi. So macam aku lah kan, orang yang selalu review smartphone, aku pakai iPhone, but sometimes aku nak check balik gambar-gambar ataupun video yang aku dah rakam gunakan iPhone ni, aku nak guna Android aku, dia macam jam. Aduh, takkan aku nak Google Drive. So dengan iCloud aku just turn on je, buka kat dia punya file and just cari balik video-video yang aku dah rakam menggunakan iPhone aku dekat Honor Magic V6 ni, which is bagi aku benda ni sangat seamless dan tak ada rasa time consuming sangat. So untuk guna fungsi ni senang je, korang buka je apps file yang Honor punya ni, cari folder iCloud, download plugin dia kejap dan login Apple ID korang. Semua folder dengan gambar high res korang akan keluar sebiji macam apps file dekat iPhone korang. Jadi kalau lepas ni, kalau korang ada kerja ataupun ada kecemasan emergency nak cari receipt ke apa yang dekat iPhone, just pop up this bad boy and buka korang punya iCloud. Simple but seamless gila. Next adalah hantar file. Yes, aku tahu Samsung dan juga Pixel dah ada airdrop secara natively, but this one untuk Honor dia tak ada benda macam tu lagi. But korang boleh menggunakan Honor Connect dan to be honest, Honor Connect is actually really good. Dan bukan Honor Connect ni boleh buat satu benda je, hantar file dan macam-macam benda lagi dia boleh buat. Tak aku cerita. Korang just install apps Honor Connect dekat iPhone ataupun kalau korang pakai Mac, korang boleh install Honor Workstation. Make sure share Wi-Fi yang sama. Dekat sini korang tak payah pairing Bluetooth ke apa, just guna the same Wi-Fi and you good to go dekat sini. Korang select je file dekat Honor Magic V6 ataupun dekat iPhone. Lepas tu tap je bahagian atas phone ni dekat atas iPhone ataupun touchpad MacBook korang tu dan transfer. Dan transfer dia pun memang laju gila. Next, kalau korang yang banyak buat kerja menggunakan laptop korang macam aku dengan MacBook aku, korang mesti akan suka guna features Magic Ring ni. Pakai Honor Workstation kat Mac, Magic V6 ni boleh jadi wireless second monitor untuk MacBook korang. Bagi aku ini features yang aku rasa tak ada lagi mana-mana phone yang bukan iPhone yang support features macam ni. So this is the first one yang boleh buat benda macam ni. So it's a big deal sebenarnya. Dia punya vibe macam pakai iPad sidecar tapi versi skrin lipat 7.9 inci yang boleh masuk dalam poket korang. Contohlah kan, kalau korang tengah edit video ataupun buat kerja dekat skrin Mac, skrin Magic V6 ni boleh letak rujukan dekat sebelah. Ataupun kalau korang macam aku, korang akan guna YouTube Music untuk tukar lagu kat tepi tu. But hey, it works and maybe adalah dia punya latency sikit, but kalau korang just nak something yang boleh jadi secondary monitor, this one is actually a really nice portable wireless monitor yang berfungsi dengan bagus. Tapi bukan takat tu je, MacBook korang pun boleh browse file dalam Magic V6 secara wireless tanpa masuk kabel USB pun. So macam aku cakap tadi, it's quite seamless dengan satu klik je. Dan of course last sekali adalah apa yang iPhone tak boleh bagi yang ada dekat Honor Magic V6 ni pula. Semestinya skrin dalaman dia yang besar gila bila unfold. Nak baca e-book, layari web, tengok map memang puas hati. Crease dia memang kurang 44% berbanding sebelum ni. Rata macam tablet lah. Walaupun korang boleh nampak sikit, but it's actually quite hard to see lah kalau korang tengok tanpa ada cahaya yang terang tu. Bab multitasking pun korang boleh buka sampai 3 apps serentak guna multiflex. Nak main game sambil tengok video tutorial pun tak ada hal. So sebagai konklusi sekarang kan, buat apa pilih
Android ataupun iPhone kalau korang boleh pilih dua-dua, betul tak? Honor Magic PC ni start dari harga RM7,690 untuk 512GB storan dan RM8,890 untuk 1TB. Kalau korang pre-order sekarang dari 4 sampai 11 Jun 2026 ni, korang akan dapat free gift total bernilai RM3,797, siap dapat Google TV Skyward 43 inci dengan jaminan 2 tahun. Sebab itulah harga dia. Kalau korang rasa tak kena, maybe korang boleh try phone Honor lain yang maybe akan support ekosistem Apple ni juga. So don't worry about that. So apa pendapat korang tentang cross platform macam ni, Apple dengan Android ni? Is it worth it? Ataupun korang rasa it's not really the best ataupun gimmick je? So tulis di komen. So cuba korang tulis di comment section tu, kena tak kena. So itu saja. Bye bye.